Bila saya angkat je carta dosem, ada yang tak tahu dosem tu apa dah. Ambil data dari mana ni? Daripada mana ni? Kenapa you percaya itu? You tak percaya dekat menteri besar kita ke? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam episod 19 podcast Teman Sembang. Maafkan saya, episod 18. Kita terlajak pula kan. Episod 18 podcast Teman Sembang. Hari ni kita punya episod, masya-Allah, berturut-turut, back to back, kita ada tetamu jemputan. Yang ni disebabkan sekarang ni adalah minggu sidang Dewan Undangan Negeri Perak, dan memandangkan podcast Teman Sembang ni duduk di Negeri Perak, kita pun nak mengetengahkan dah apa isu-isu yang dibawa oleh YB ahli Dewan Undangan Negeri kita, yang mereka bawa untuk menjadi suara rakyat di dalam Dewan Undangan Negeri Perak lah. Dan memandangkan sidang, bila minggu sidang, adu-adu ni banyak yang duduk jauh-jauh, ramai berkumpul di Ipoh. Jadi seronoklah saya ada jemputan-jemputan yang boleh untuk menjadi jurucakap rakyat. Sekaligus kita dapat tahu apa isu-isu yang mereka perjuangkan untuk rakyat. Baik, hari ini untuk episod kali ini, episod ke-18 ini, sidang pendengar sekalian, alhamdulillah kita menjemput seorang lagi tokoh ahli Dewan Undangan Negeri Pembangkang. Daripada Bersatu, tanpa saya melengahkan masa, saya perkenalkan kepada semua hadirin-hadirat tetamu kita pada hari ini, yang berhormat Haji Nur Azman, iaitu ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu mewakili Alur Pongsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi sepanjang 3 hari dah sidang DUN, 3 hari 4 hari ni, 3 hari tak termasuk hari titah tuanku. Kita tengok kali ini beberapa figure yang nampak membawa perbahasan yang cukup menarik, mengetengahkan isu-isu rakyat, kemudian mengkritik dasar-dasar kerajaan negeri, yang kritikannya cukup membina, yang cukup memberikan suatu persoalan terhadap apa yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan hari ini. Antaranya yang saya ikuti, saya tengok YB Nur Azman ni banyak juga dia bangkitkan soalan dan bagaimana cara dia berhujah dan sebagainya. Saya kira menarik untuk kita bawakan dia dalam studio hari ini untuk kita perkenalkan kepada para pendengar podcast Teman Sembang hari ini. Alhamdulillah. Jadi untuk yang pertama ni, YB, kita nak dengar dulu lah. Mungkin ada lagi di kalangan sebelum ni tak kenal. Saya pun secara jujurnya sebelum ni tak berapa mengenali YB lah. Kenal lah YB, ada sponsor, tapi mungkin YB boleh perkenalkan diri, mungkin sedikit latar belakang YB untuk sidang penonton sekalian. Silakan YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz dan semua penonton, pendengar yang sedang mengikuti podcast ni. Pertamanya, jazakallah khairan, kerana awal pagi tadi saya dapat jemputan daripada Ustaz, dan kebetulan saya ada masa sikit sebelum sidang bermula sekejap lagi, jadi saya dapat hadir di markas PAS Ipoh Barat ni. Alhamdulillah lah. Sebenarnya ini podcast yang pertama dalam karier saya yang jemput saya. Saya Haji Nur Azman bin Ghazali, berumur 63 tahun. Ini adalah penggal pertama saya sebagai adun. Latar belakang sikit lah. Saya bekas guru. Kemudian saya beralih kepada perniagaan, dan seterusnya saya secara spontan, sebenarnya saya terlibat dengan politik ni dulu dah lama dah. Daripada tahun 78 lagi. Saya dah terlibat dengan politik, dan banyaklah liku-liku dia apa semua, menjadi jawatankuasa UMNO bahagian 3-4 penggal. Dan yang terakhir sekali lah, 2 penggal sebelum ini saya adalah sesulit kepada Timbalan Menteri Kesihatan, itu YB Datuk Dr. Noor Azmi daripada Bersatu. Dan bila berakhir tempoh 2 penggal tu, mungkin takdir Allah SWT, saya terpilih sebagai YB adun di kawasan Alur Pongsu.
Kalau boleh YB share sikit pendidikan Dekat ni. Saya urusan STPM, dan saya pergi masuk ke Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim Johor Bahru. Johor Bahru, sijil negara diploma perguruan, lebih kurang macam tu lah. Dan saya mengajar dalam 13 tahun. 13 tahun. Kemudian saya meletakkan jawatan dan berkecimpung dalam perniagaan. Macam mana YB boleh berkecimpung dalam politik? Yang kalau boleh YB share. Dia kalau kira background ni, saya ni darah UMNO. Keluarga lah. Keluarga saya, ya. Arwah bapa, mak adalah pejuang-pejuang UMNO. Dan PAS ke saya, saya pun boleh kira pejuang juga lah. Lama dalam UMNO daripada 78 lagi. 78 terlibat dengan pemuda saya UMNO dan sebagainya. Tapi UMNO yang asal lah. Kena sebut UMNO yang asal. Saya kena sebut yang tu. Sebab saya kata kenapa pula kan. Dan saya beralih kepada Bersatu 2018. Ya. Okey Habib, mungkin sikit lah, mana kita masih lagi dalam topik latar belakang. Ketika mula-mula ditawarkan untuk jadi calon di Dun Alor-Pongsu, ketika tu YB rasa macam mana? Boleh menang ke? Dengan keadaan macam mana ke? Dan bagaimana YB kalau boleh share sikit perjalanan nak dapat menang? Sepanjang saya terlibat dengan politik dan pemimpin politik, saya ni orang yang suka duduk di belakang tabir. Dan memang boleh dikatakan kepakaran saya lah. Orang kata general belakang tabir. Saya tak berminat duduk di barisan hadapan. Jadi bila berakhir tempoh sebagai sesulit kepada Timbalan Menteri, dah akhir, saya ingatkan politik saya dah berakhir, dan saya mendapat tawaran tengah malam. Sebab di Bagan Serai dengan 3 dun tu, dun yang paling sensitif lah, mungkin juga bagi PAS dan juga bagi Bersatu. Boleh dikatakan semua orang tak mau lah seat Alor-Pongsu. Sebab seat Alor-Pongsu ni boleh katakan seat yang pasti kalah. Tidak selamat. Bukan tak selamat lagi dah, pasti kalah. Pasti kalah. Kalau ikut saya dapat maklumat dalam bilik gerakan UMNO tu, seat pasti menang. Sebab saya bertembung dengan ketua UMNO bahagian yang telah menjadi wakil rakyat di situ. Saya rasa 4 penggal. Masya Allah. 4 penggal. Seorang datuk, dan masa itu datuk adalah sosial politik kepada Menteri Besar. Jadi saya rasa lah saya ni pilihan tak akhir kot. Tapi rezeki saya kan, saya beranikan diri. Akhirnya saya faham lah, orang yang bawa saya masa PRU tu, keliling saya tu, rupanya dia orang bawa kereta tu, dia orang kesian kat saya. Sebab dia orang kata kalah. Hati kecil saya pun sebenarnya, sejujurnya lah, saya bagi 60-40 lah. 60-40. 60 menang, 60 kalah. 60 kalah. Okay. Tapi demi perjuangan atas amanah yang telah diberikan, saya kerja kuat masa PRU tu dengan dukungan parti saya, dan saya kena ucapkan jutaan terima kasih lah. Sebenarnya parti PAS, pemimpin PAS di Dun Alor-Pongsu, mereka kerja amat kuat untuk saya. Kalau kita tengok, kalau saya boleh komen sikit kan, YB, apa ni, dalam kita nak menentukan menang kalah ni, kalau terutama pada pilihan raya yang terakhir, sebenarnya bukan Dun YB saja, tapi banyak beberapa Dun lagi yang kita ingat kalah lah, tapi tiba-tiba boleh menang. Dan kalau kita nak ukur daripada kekuatan tu, rasanya memang rasa tak boleh makan. Tapi di situlah kita kata kita boleh melihat benarnya firman Allah sebut lillahi mulkus samawati wal ard. Allah pemilik kekuasaan. Dia boleh bagi kepada siapa dia suka, dia boleh tarik pada siapa yang suka. Sebab tu sebagai seorang yang beriman ni, kalau saya boleh komen, ialah kita kena berusaha untuk menang, tapi dalam masa yang sama kita kena letakkan keyakinan bahawasanya kuasa ni Allah yang bagi. Maknanya kalau kita kerja kuat macam mana pun, Allah tak nak bagi, tak dapat. Kan? Kalau kita
tak kerja macam mana pun, kalau Allah kata dia nak bagi, boleh dapat juga. Jadi poin-poin utamanya kita kena kerja keras. Cuma yang keduanya, kita kena betulkan itikad. Dia tak boleh, supaya paling-paling kurang walaupun kita dah berjaya mendapat kuasa sekalipun, kita akan rasa ini bukan sebab hebatnya aku, tapi kerana Allah yang nak bagi, kan. Jadi itu satu titik yang penting lah. Okay YB, kita dah kenal sikit sebanyak, jadi mungkin lepas ni ikut kita jemput lagi ke, kita boleh lebih mengenali YB ke. Kita berhenti kat situ dulu sebab kita nak banyak topik-topik hangat, topik-topik penting yang kita nak YB bawakan, berdasarkan daripada apa yang YB bahaskan dalam sidang DUN. Sebab kita ambil inisiatif ni pasal dalam sidang dewan kadang-kadang mungkin masa terhad, kan. Kadang-kadang kena celah, kena kacau lagi, tak kira lagi kena kacau dengan pihak-pihak lawan. Jadi mungkin YB boleh sentuh beberapa isu yang YB sedang bawa dalam sidang DUN ini untuk makluman para pendengar dan penonton podcast ni. Baiklah. Yang pertamanya lah, kita tengok tajuk dulu lah. Perbahasan menjunjung titah tuanku. Okey. Saya daripada sidang-sidang yang lepas lagi lah, saya sentiasa mengajak rakyat Perak menyatakan kesyukuran, kebanggaan kerana kita mempunyai seorang Sultan Duli Yang Maha Mulia Tuanku, seorang sarjana yang hebat, yang telah menghasilkan yang saya ikuti sekarang ni ada 3 karya utamanya, kan? 3 karya ni saya tegur dah dalam sidang yang lepas. Kalau kita satu-satunya negeri yang punya seorang sultan yang berkelulusan Harvard dan kepakarannya dalam pembangunan dan ekonomi sesebuah negara, sepatutnya kita kena refer kepada karya-karya tuanku. Sidang yang lepas saya dah tegur Kerajaan Negeri, saya sebut 2 tajuk buku tuanku tu. Saya kata sebarang perancangan pembangunan ekonomi negeri, selain daripada kepakaran pegawai, pengalaman Menteri Besar ke Exco ke, kita kena refer pada buku-buku karya tuanku. Sekurang-kurangnya kita baca. Semalam saya sebut, saya faham Menteri Besar, Exco, ketua-ketua jabatan semua sibuk, tak ada masa nak baca buku. Tebal juga buku tuanku tu, kan? Tapi pengalaman saya di pusat dulu, pemimpin besar, dia orang pun tak ada masa. Tapi satu, mungkin cari masa pun mungkin tak dapat. Kita kena tugaskan pegawai kita, seorang tu baca betul-betul, hadam betul-betul apa benda yang tuanku cuba sampaikan. Okey, yang latest yang saya sebut semalam, buku tuanku yang menyimpul kemajuan ekonomi, sosial dan institusi negara selepas fasa kolonial. Tajuk dia Chronicling Themes in the Economic and Social History of Malaysia. Dilancarkan pada 2 Disember. Tuanku lancarkan sendiri. Jadi saya rasa walaupun belanjawan kita dah lepas, tapi untuk pergerakan pentadbiran negeri seterusnya, kena baca ni, kena telaah betul-betul, kan? Supaya kita dapat, sekurang-kurangnya kita dapat guideline daripada seorang raja. Okey. Jadi saya ingat lagi antara perkataan titah tuanku lah, kerajaan better. Kerajaan better. Of course, tuanku duduk di puncak dan input-input titah tuanku tu semua datang daripada kerajaan negeri ini. Jadi saya rasa tidak menjadi salah. Saya tidak menidakkan fakta apa yang tuanku cakap, tapi saya refer. Saya ni jenis orang yang suka bermain dengan fakta dan data. Jadi saya refer dengan perangkaan semua. Ada sedikit-sedikit lah yang saya rasa perlu ditegur. Tapi walaupun saya menyanjung titah tuanku, dan saya juga tumpang kagum sebenarnya. Saya ni jenis orang yang berpijak di bumi nyata, kan? Sebenarnya tajuk yang saya paling minat adalah tentang Perak Sejahtera. Bila Perak Sejahtera, ayat yang saya selalu mainkan daripada dulu lagi, life and livelihood, kehidupan dan kehidupan sejahtera. Sebab ini dengan sendirinya kita sebagai pemimpin, bermakna kita memikirkan tentang
kehidupan rakyat, ya, kesejahteraan rakyat. Jadi ini benda-benda yang saya tegur dan saya sebutkan, dan suka saya nyatakan lah. Yang paling minat sekali lah sebenarnya dengan titah tuanku tu, bila tuanku sebut Kigip tu. Mungkin orang Perak pun ramai tak tahu lagi, orang Lemposo pun ramai tak tahu lagi. Kigip ni krian Integrated Green Industrial Park. Yang pertamanya, okeylah, PMX yang pilih. Kenapa dipilih kawasan pembangkang? Itu pun satu persoalan tu. Sebab kalau dikirakan bajet adun-adun, dengan saya disekat bajet dan sebagainya, negeri-negeri lain, saya berani menyatakan saya adun yang paling banyak dapat bilion. Memang bukan untuk saya, tapi projek bajet yang bilion itu datang ke kawasan saya. Mana pernah kawasan Dun Pembangkang, kita jangan kira PMX atau apa, Perdana Menteri dah datang 3 kali dan menyatakan keyakinan, I trust you. Itu ayat tu saya pegang lah. Saya pegang, dan insyaAllah lah, Kigip ni akan menjadi kawasan industri yang terbesar di Malaysia, insyaAllah. Dan yang penting sekali, meletakkan Dun saya ni di zon pertumbuhan strategik utara, the Golden Triangle, Penang, Kulim dan juga Kigip. Jadi satu benda yang saya sebut dalam bahas malam, orang nampak kecil benda tu, tapi bagi saya besar simboliknya. Saya sebut 60 tahun lebih merdeka, Dun saya satu ATM machine pun tak ada, Ustaz. Tak ada dalam seluruh Dun, tak ada. Satu Dun tak ada. Jadi di mana kalau kita sebut kesejahteraan, itu simbol duit tu. Anak-anak kirim duit, transaksi. Rakyat saya terpaksa naik motor pergi ke Pekan Bagan Serai jauh dan sebagainya. Dalam masa 3 tahun saya pergi ke bank-bank, semua tolak. Dia kata, Alfonso ada apa? Alfonso apa pun tak ada. Tapi alhamdulillah lah, dengan inisiatif seorang kawan saya, pengusaha stesen minyak, kami pakat berdua elok-elok, saya bangga menyatakan, walaupun bagi orang mungkin pendengar penonton dia bergelak kan, saya bangga Dun saya ada satu ATM machine. Jadi tuan-tuan faham apa maksud saya tu, bahawa kawasan Dun saya sebenarnya terpinggir. Itulah beberapa perkara yang disentuh oleh YB, dan saya tertarik kalau boleh mengulas sikit berkenaan dengan sejahtera ni YB. Saya banyak kali dalam episod-episod sebelum ni kita sebut, kalau kita tengok balik polisi ataupun dasar pemerintahan Islam kan, daripada zaman Rasulullah sampai zaman Khulafa Ar-Rasyidin, mana-mana saja pentadbiran yang mengamalkan polisi ataupun dasar Islam ni, kita tengok memang dia punya dasar utamanya kebajikan rakyat kan. Dan kebajikan bukan kebajikan orang Islam, tapi kebajikan rakyat. Dia menjaga menyeluruh terhadap seluruh rakyat, tak kira bangsa Arab ke bukan bangsa Arab, tak kira Islam ke kafir, dia menjadi kebajikan tu menjadi utama. Dan kita dah sentuh dalam episod sebelum ni, kita sembang dengan Ustaz Khalil pun, kita sebut bagaimana dasar-dasar dalam pemerintahan Islam ni, perkara-perkara yang melibatkan hak orang awam, contohnya jalan, air kan, benda-benda tu memang kalau kita kaji sejarah polisi pentadbiran Islam ni, mereka dahulukan benda tu paling seronok kita boleh bagi free, tapi paling tak kita boleh kurangkan kos dia. Kalau orang kata ada kos pengurusan dan sebagainya kan, itu menjadi fokus utama kerajaan yang sepatutnya menjaga kebajikan rakyat, bukannya rakyat yang tanggung kerajaan. Tapi situasi hari ini kita tengok dan kita boleh simpulkan lah, maknanya jauh daripada semangat dan roh pentadbiran Islam tu. Rakyat pula dilihat seperti menanggung kerajaan, bukan sebaliknya. Kerajaan menanggung rakyat, terutama pada bab-bab perkara-perkara infrastruktur dan sebagainya lah. KYB, saya tertarik pembahasan YB mau bercerita tentang keadaan di Dun YB yang agak ketinggalan dengan satu ATM tadi kan. Tapi alhamdulillah ada satu tu. Alhamdulillah, itu syukur. Kita nak cerita kan, sebab saya ingat
tempat YB ada di kalangan pesawah-pesawah kan, ada di kalangan petani-petani di negeri Perak ni. Saya tengok banyak perbahasan YB tu ada sentuh, dan sidang YB selepas ucapan Ketua Pembangkang itu dengan Ketua Pembangkang itu YB Razman pun sebut cerita tentang usaha pesawah petani yang mereka ni dah rasa sangat tertekan. Dan YB pun sebut bagaimana mereka ni tak ada makanan dan sebagainya. Saya kira masyarakat terutama di yang kawasan jauh daripada perusahaan pertanian ni, dia orang tak faham. Saya mungkin dapat faham sikit sebab saya dari kecil duduk dengan opah tok di Lenggong. Dulu dia ada buat juga buat perelung sawah tu. Jadi kita tahu susahnya nak jaga sawah dan sebagainya. Mungkin YB boleh terangkan sikit apa susahnya dan apa masalah yang petani pesawah yang sedang hadapi hari ni, yang berpunca bukan masalah daripada benda yang kita tak boleh kawal macam contoh bencana alam dan sebagainya, tapi ini adalah kerana kelemahan pentadbiran dan tata kelola oleh kerajaan negeri. Mungkin YB boleh sentuh sikit. Kalau kita sebut tentang pesawah padi, majoriti lah, boleh sebut, saya berani sebut lebih kurang 80% pengundi saya, rakyat saya di Dua Lepungsu adalah pesawah, adalah pesawah padi. Dan kawasan kami ni dipanggil Jelapang Padi. Jelapang Padi. Yang mana pada sidang yang lepas saya minta kerajaan negeri delete perkataan tu. Kalau korang tak jaga, korang tak ambil berat, jangan sebut Jelapang. Dan penghasilan yang dikeluarkan pun bukan bertaraf Jelapang lagi. Jelapang Padi. Saya semalam juga saya sebut dalam perbahasan, petani ni betapa pentingnya peranannya untuk menjamin sekuriti makanan negara. Penting peranan orang ni. Kerajaan dan semua agensi cuba bertahan, jangan berhenti tanam padi, galakkan anak muda terlibat dengan pertanian. Tapi pandangan saya lah, orang yang menjaga sekuriti makanan, memastikan kita semua dapat makan. Sebab makanan ruji kita berat. Tapi orang yang menjaga sekuriti makanan kita tak ada makanan atas meja dia. Ini tak betul. Saya rasa tak betul. Timbal baliknya tak betul. Jadi juga saya sebutkan masa saya jawab syarahan YBDAP daripada Astaka, saya tanya dia, ini pengalaman benar masa bulan puasa tu, setiap malam saya bertarawih. Saya ni tarawih banyak di surau, buka puasa di masjid. Jadi saya sebut dalam podcast, saya nak sebut, saya atur di Alepungsu tu, dan yang saya berani sebut betul yang terkesan teruk lah, Parit Sulaiman, Parit Hassan, Parit Husin, Parit Jawa, Parit Sungai Dungun, Parit Haji Amin, Parit Haji Napih sampai ke Pandak Putih. Habis je sembahyang tarawih, kita ada lah sembang-sembang moreh tu. Jadi mengecewakan saya. Jawapannya sama aja. Kami susah YB. Kebanyakannya 3-4 musim mendapat hasil. Ada yang tak dapat langsung, ada yang dapat bukan main tan dah, main kilo saja. Main kilo saja. Malah di Alepungsu, saya ada 2 zon ni, satu di Jalan Kurang tu. Di Alepungsu tu, seorang ketua unit peladang dia kata 7 musim dah dia main kilo je. Tapi kesabaran petani ni hebat lah. Saya tanya, kalau dah tak ada apa, apa makan apa? Jawapannya, Allah ada. Dia percaya pada rezeki Allah. Mungkin dia orang ada usaha yang lain, saya tak pasti. Tapi macam yang Ustaz sebut tadi lah, kalau peringkat awal bila saya jadi wakil rakyat, dan sebelum tu 2 penggal saya jaga kawasan padi ini, saya nampak daripada jauh, saya tak dapat. Saya lebih nampak bencana alam, banjirnya, kemarauannya. Allah uji. Saya selalu kata, tuan-tuan, Allah uji kita. Di saat kita perlu air, kemarau. Di saat kita tak perlu air, banjir. Tapi lama kelamaan, terutamanya kemuncak pada tahun 2025 dan 26 ini, saya lebih kesal. Sebab bagi saya, kesilapan manusia. Saya tak salahkan pegawai agensi, tapi ini yang berlaku di kawasan saya lah. Contoh saya bagi 2 lah. Yang pertama, gangguan yang paling besar di kawasan saya, warik.
Warik. Warik tu apa? Orang pun tak tahu ni. Orang pun tak tahu. Warik tu. Warik ni monyet. Monyet ni dia rosakkan tanaman, bukan padi lah, rosak tanaman, rosakkan bumbung rumah orang, dan akhirnya dah mula menyerang manusia. Terlampau banyak. Perhilitan ada lebih kurang 4 ke 6 senapan. Peluru sebiji pun tak ada. Peluru tak ada? Salah siapa? Macam mana boleh tak ada peluru? Macam mana boleh tak ada peluru? Itu Siapa masalah. yang patut bekalkan peluru dan sebagainya? Okey. Tu kita nak tunjuk di mana kesilapan manusia tu. Macam tu juga dengan agensi-agensi macam JPS, AIDA, kan? Bila konsep konsesi dilancarkan, konsesi ni semua base di Ipoh. Ya. Bila dia base di Ipoh, kita award dia. Saya tak tahu lah zaman siapa mula, tapi berterusan sampai sekarang. Bila konsesi, kadang-kadang satu kampung tu, konsesi Ipoh, dia sub 3 kali sub. Jadi sub yang tak akhir tu, contoh nak bersihkan parit tu, sub yang tak akhir tu tinggal berapa duit. Jadi tak boleh marah dia juga. Berapa yang dia dapat, itulah hasil kerja dia. Betul. Itulah hasil kerja. Macam semalam saya sebut dalam perbahasan, saya dapat WhatsApp instant daripada parit Sungai Dungun. 24 bulan 4 ni nak mula serak padi. Parit dah tak nampak parit dah. Somak samun apa semua. Kalau berhenti sekejap YB, kalau sebab kita nak pencerahan, kenapa parit ni penting dalam padi? Orang tak faham. Dia macam ni. Padi ni, kalau tanya pesawah ataupun pegawai pertanian, pegawai mana-mana yang terlibat dengan sawah ni, padi ni, kalau bahasa kami sana, ayam. Air ni main peranan penting. Daripada mula sampai ke akhir, air peranan penting. Itu sebab dam Bukit Merah tu penting. Tapi dam pun telah dicacah murba kan. Satu-satunya dam buatan manusia, itulah padi, itulah minum, itulah tenakan arwana. Jadi sepatutnya kerajaan kena bertindak bagi saya, khususkan ataupun cari jalan macam yang terbaru ni kan, PMX dah umum nak buat water tunnel daripada Sungai Perak. Itu benda baik, kita sokong. Tapi sementara nak siap ni, macam mana ni keadaan. Okey. Jadi kawalan air, saluran air yang datang tu, parit kena elok. Bila air nak ni. Kemudian yang isu besar juga di kawasan saya sekarang ni, parit yang yang besar tu okey. Bila mai parit yang kecil yang menghala ke sawah padi ni, banyak tak okey. Dan penting juga, padi ni, kawasan sawah ni, bila dia nak lepas serak semua, dia dah bertunah apa semua, dia kena buang air tu pula. Sana kita panggil parit buang. Parit buang pun seolah-olah tidak diselenggarakan. Malah ada kampung yang tak ada parit buang. Lepas tu nak buang air. Nak buang air macam mana? Jadi jawapan dia, you bayangkan kolam air terserak padi, air tu bau. Itu yang tumbuh stompok semua tu. Itu yang tak dapat bertantan. Itu yang tak dapat bertantan. Ada petani pula dalam keadaan kesusahan yang musim lepas tak dapat hasil, dia kena beli benih padi. Kalau benih padi sekali beli jadi tak apa. Ada tempat saya pergi 3 kali beli pun 3 kali sebab air tu nampak. Dan ada satu musim tu dulu pula dah kemarau langsung, air tak ada langsung dalam sawah. Jadi persoalan ni timbul lah, bencana alam, kesalahan manusia. Okeylah, saya negotiate sikit dengan JPS, dengan AIDA lah, sebab berpunca daripada empangan Bukit Merah dulu, daripada saya kecil duk terbayang buaya Bukit Merah ni. Sekarang ni Ustaz kena pergi juga sekali. Bukit Merah sekarang ni kita boleh round dalam tasik Bukit Merah jalan kaki. Buaya lari mana pun tak tahu. Naik darat dah kemarau, kering. Allah uji kita. Sebenarnya bagi saya itu amaran Allah. Mana mungkin tasik yang sebesar itu yang kerajaan maintain setahun 40 juta, 60 juta. Apa dah jadi ni? Kan? Dan semalam saya bercakap dengan pengarah perhutanan. Kebetulan sebelum bahas atau selepas bahas, saya tanya dia punca di depan, iaitu kawasan reserve untuk tasik Bukit Merah depan tu. Kebetulan saya dapat bawa 4-wheel drive, saya dapat masuk.
hutan simpan di sana tu. Hutan simpan ni peranan dia reservoir. Bila kemarau, bila hujan lebat, dia simpan air. Bila jadi elakkan banjir, elakkan tasik daripada bergenang. Tapi bila kemarau, dia akan lepas air. Tapi terkejutlah saya, Ustaz. Orang-orang kebun limau, kebun sawit. Macam mana? Saya tak dapat jawapan lagi ni. Saya suruh pengarah perhutanan cek balik. Mungkin saya pergi tu dalam saya 2-3 tahun sudah. Saya minta pengarah perhutanan cek balik. Ada lagi tak kebun limau ni? Ada lagi tak? Jadi ini manusia. Manusia yang meneroka tanah secara haram di satu. Dan siapa toke-toke ni? Macam mana dia boleh? Macam mana aset dah seberani itu? Warna itu. Seberani itu. Tak ditegur ke? Pernah sekali saya dapat bos saya dapat naik helikopter dengan Datuk Seri Syahidan. Masa tu Datuk Seri Syahidan menjaga maritim ke apa, pergi tengok istighfar Datuk Seri Syahidan. Kawasan yang sepatutnya ada hutan semula jadi telah diteroka. Tapi saya tak tahu apa tindakan dia. Cuma Menteri Besar pada masa itu saya ingat lagi, naik kereta dia buat dia buat impact dia kata. Jadi dalam menjaga kebajikan petani ni banyak segi saya sebut tadi. Jadi faktor pertama ayam, dan orang kata apa, sistem pengurusan air itu kalau pongsu lah dah kena overhaul, kena ni rombak balik. Itulah supaya kita ada gambaran macam terutama orang-orang yang di luar bandar ni, di bandar ni yang hanya makan nasi kan, tahu mana dapat makan pergi kedai dia tak faham macam mana nak cara nak tanam padi tu. Dia memang satu perkara yang susah lah daripada A sampai Z tu. Sikit lagi kita nak sentuh bab padi ni kan. Saya ada dengar bagaimana perbandingan yang disebut oleh Ketua Pembangkang YB Patih Razman, yang sebut YB juga, bagaimana kita membandingkan kenapa kita punya kemampuan upayaan kita dalam tanam padi ni kalau nak banding dengan negara sebelah negeri sebelah, negeri Kedah. Macam mana di Sekincan katanya yang selalu disebut. Mungkin YB boleh komen tu apa isu di situ. Itu pun satu perkara yang selalu saya timbulkan. Tak payah pergi Kedah lah, yang paling dekat dengan kita Sekincan boleh sampai 8 tan 9 tan. Kemudian lagi dekat lah dalam negeri Perak, Cucak dia panggil, kawasan Teluk Intan, Sungai Manik sana, 7 tan 8 tan sekali tanam. Ada yang pertama kata petani yang majoriti Cina, majoritinya orang Cina. Di mana? Di ada sponsornya di Sekincan dan Cucak ni. Okeylah, tak apalah, mungkin mereka ada modal yang tinggi. Jadi tang situ pun ada juga saya reserve sikit lah tentang sikap petani. Mungkin sikap petani Cina dia lebih berdisiplin dan sebagainya. Okey, modal. Bila kita sebut modal, dah tentulah petani kita daif. Okey. Masa ni peranan kerajaan patut datang. Betul. Kalau AIDA, saya pernah dengar sekali tahun 2024, AIDA memohon 3 juta, dapat 700,000. Tak sampai sejuta. Jadi pegawai AIDA, saya relay dengan Perhilitan tadi. Senapang ada, peluru tak ada. Saya kesian pegawai AIDA, pegawai GPS bagi saya lah, walaupun silih berganti, saya rapat dengan dia orang, selalu berbincang dengan dia orang. Semangatnya ada, ilmunya ada, tapi senapang ada, peluru tak ada. Apa dia orang nak buat? Kesian dia orang bila dialog dengan petani apa semua, dia orang kena hentak dan sebagainya. Saya pun duduk tengah-tengah lah kan. Saya tak mau memihak pada sesiapa. Cuma saya tanya Aida, apa yang kau rancang? Yang pertama kau tahu tak masalah? Tahu, dia kata. Duit tak ada, baby. Yang kedua, apa perancangan apa? Kami ada perancangan semua. Itu sebab saya kata, bila Kota Tampan selalu mewar-warkan dan menjadi bualan tepukan yang gemuruh, surplus. Tahun ni 85 juta dah, 3 tahun betul-betul pendapatan collection tinggi. Tahun ni 1 bilion lebih. Apa salahnya untuk sekian kali
menyelamatkan jelapang padi Perak yang dia ada di kawasan saya ni. Bagilah, kalau Eda minta 3 juta, bagi 3.5 juta. Masa tu kita boleh salahkan Eda dengan JPS. Kerajaan negeri dah bagi duit, persekutuan cerita lain. Yang negeri ni minta 3 juta, bagi 3.5 juta. Mana tahu, mungkin dengan berkat kemurahan hati kerajaan negeri. Tapi yang saya tengok, yalah, tengok semangat ada. Kalau tengok cara Kota Tampan berujar, Esko berujar, Esko yang kali ni saya tak mau deny, semalam saya puji dia. Dia uzur bertongkat, tapi dia turun. Benda yang baik kita kena puji. Dia turun dan dia berjaya selesaikan satu masalah besar di kawasan saya. Kawasan sawah yang telah ditinggalkan kerana kerosakan oleh bahan kimia apa. Dia datang bertongkat dan sekarang boleh tanam padi balik. Nampak tak mesra? Jadi sekarang ni, yang baru-baru ni, Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia, Datuk Seri Hamzah, bawa hampir semua ahli parlimen yang PN, PASnya, Bersatunya pun, datang ke Bagan Serai, duduk depan petani, menyelami masalah, tengok sendiri, pergi ke benang apa semua. Soalan saya jemput, saya cabar, Kota Tampan tu besar, pernah ke main? Ataupun saat-saat genting gini, mai kita pergi. Kena maki lah, kena marah lah. Tapi saya tahu petani ni dia lain sikit. Petani ni dia orang, kehidupan dia orang walaupun ilmu agama tak tinggi, tapi adab dia orang semua, saya kenal dia orang. Ahlul surau, ahlul masjid, bincang elok. Dia orang hanya nak meluah rasa. Kalau tak selesai pun tak apa, dia berkata kurang-kurangnya pemimpin besar Perak ni boleh datang duduk depan mereka. Jadi sekarang saya challenge. Sebut dalam dewan. Saya jemput dan saya cabar. Menteri besar Kota Tampan kena turun sendiri. Kebetulan calon yang saya tewaskan di Alor Bongsu tu adalah pengurusi Peladang Negeri Perak. Saya tak mau tanya apa dia buat. Mungkin dia tahu. Tapi kadang-kadang dia orang bila pegang jawatan, mulut terkunci. Tu yang kena bagi kami bercakap. Tak apalah, inilah ruang kami untuk bercakap, untuk perjuangkan rakyat. Jadi kita minta supaya MB lah datang turun, tengok sendiri. Dan kalau kita dapat selesaikan 50% ke 30%, kurang-kurang ada penyelesaiannya. Maksudnya itulah sikit sebanyak isu. Saya rasa bukan terhad pada apa yang YB cerita je. Saya rasa banyak lagi, tapi yang kita boleh sentuh ni saya kira amat penting, terutama bab padi ni, pasal makanan kita. Bayangkan kalau ni rosak, kalau benda ni terjejah, jadi macam hari tu beli beras tempatan tak ada, beli beras mahal, itu satu hal. Lepas tu tak ada beras yang kita nak makan. Itu dari sudut kita tak fikir yang mengusahakan padi tu pula kan. Tu kita kena sama dia usaha padi, dia tak ada duit nak beli beras. Dia tak ada duit beras. Itu satu kelompongan dalam sistem tu. Kena fikirlah tu. Jadi YB kita berehat dulu seketika. Kita jumpa selepas ni. Bertemu lagi kita dalam episod 18 podcast Teman Sembang. Masih lagi bersama saya seorang diri lagi. Saya tak ada, saya punya regu Azri Syazwan. Panjang ni cuti ni, memang nak kena potong gaji ni Azri ni kan. Jadi kita masih lagi bersama YB Nur Azman, Adun Alor Bongsu, yang mewakili rakyat Alor Bongsu. Tadi kita dah cerita sikit latar belakang dan cerita berkenaan dengan isu-isu yang dibawa dalam Dewan, serta isu-isu di DUN Alor Bongsu yang majoritinya, kebanyakannya di kalangan petani dan pesawah padi. Jadi seterusnya YB kita nak sambung lagi kita punya sembang ni. Kita nak cerita berkenaan dengan bagaimana kita nak tengok dasar yang sedang dibawa oleh kerajaan hari ini. Kerajaan, terutama kerajaan negeri lah, kerajaan negeri ini. Saya tertarik dengan perbahasan YB ataupun calahan-calahan YB yang banyak mengungkapkan. Tadi pun YB mungkin dah sentuh sikit-sikit. Kita duk sembang tentang surplus, kita duk cakap pasal surplus, tapi YB ada sentuh bagaimana, kenapa surplus yang kita bangga-banggakan ni, dalam apa yang direkodkan oleh Jabatan Perangkaan Dosa, mencatatkan Perak negeri antara 3 negeri termiskin di Malaysia. Kan? Sebaris dengan Kelantan dengan Sabah. Kenapa
kita bangga surplus banyak-banyak, kita seronok kutipan hasil bilion-bilion, tapi paling miskin. Jadi mungkin YB boleh komen sikit untuk penonton, pendengar. Okey, bila Ustaz tanya saya bab tu kan, saya terus kepada tajuk lah. Tajuk yang saya minat setiap kali sidang dewan ni, itu tentang Perak Sejahtera 2030. Sebab dia mencakupi semua. Saya sentiasa ikut dashboard. Kalau ada ribat urus apa semua, saya akan hadir. Tajuk yang pertama saya sebut semalam yang melibatkan Perak Sejahtera ni, soalan pertama banyak kali saya tanya, sejahtera ke rakyat Perak? Sejahtera ke rakyat di Dona Lepongso? Dan di surau-surau saya pergi sembahyang tarawih tu, sebelum saya balik saya tanya Pak Haji tu, Haji sejahtera ke tidak? Jadi jawapannya kita tahu tidak sejahtera. Jadi Ustaz sebut tadi pasal surplus kita, kemudian pasal pendapatan kita yang meningkat apa semua. Saya tak nafikan usaha ni baik, tapi kelemahan kita dari segi perancangan pun banyak kelemahan, dan begitu juga pelaksanaan dia. Jadi bila kita nak sebut pelaksanaan, semalam saya sebut tentang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rakyat. Kita terus direct je lah post Covid. Start pada post Covid ni lah bermulanya kejatuhan Perak sebenarnya. Saya cakap ke apa, saya cuba nak menegur, sebab dia kata saya duduk di luar. Jadi tugas saya menegur. Menegur, menjadi pembangkang yang konstruktif. Jadi start daripada post Covid, kita tengok pembangunan ekonomi Malaysia negara 5.2%, Perak tinggal 3.8. Jadi soalan saya, di sebalik cerita-cerita hebat semua ni, adakah momentum pertumbuhan kita tidak sehebat dulu? Okay? Dan dulu kita semua pun tahu Perak ni negeri kaya. Timahnya, getahnya, habis yang tu kita pergi pada pembuatan. Jadi sekarang ni dengan era inovasi dan sebagainya ni, kita ni Kementerian Ekonomi melabelkan Perak ni negeri bukan lokomotif. Ni ayat ekonomi dia. Lokomotif ni Penang, Selangor, Johor, dan saya sebut Kedah in the making. Jadi kita, kenapa kita tak sebarang lokomotif? Itu yang tuanku pernah bertitah dulu dalam buku awal dia dulu, buku yang pertama dia dulu. Dia kata dulu kita frontliner. Apa jadi dengan negeri Perak sekarang? Dengan kedudukannya geografi kita yang cantik. Betul. Infra kita kalau banding dengan Kedah, Masya Allah, Kedah ni ada bendang dia. Macam mana Kedah boleh meluru jauh ni? Potong ni dah. Dah potong, dah terlampau jauh. Dah terlampau jauh. Dan malah ada pertumbuhan ekonomi kita ni, ni saya nak relate tadi. Walaupun surplus, walaupun pendapatan naik, sebenarnya ekonomi kita tak berkembang. Menguncuk pun mungkin saya tak mahu sebut menguncuk, tapi too slow. Pakar ekonomi sebut Perak ni laggard city. Laggard city ni maksudnya negeri yang lembat, terbantuk, duk macam tu je. Tapi satu benda yang saya sebut dah 2-3 kali sidang, semalam saya sebut lagi, saya rasa kesalahan utama kesalahan utama kerajaan negeri Perak kerana mengamalkan dua benda. Yang pertamanya konsep burung kasawari. Tahu tak? Burung unta. Burung unta ni tengkok dia panjang. Bila orang teguk dia apa semua, dia benam kepala dia dalam tanah, buat tak tahu apa yang berlaku kat atas. Ni burung unta. Sorry lah, saya kena sebut lah. Marah lagi tokok, serang lagi. Dia masuk kepala dalam tu seolah-olah dia aman damai dalam tanah. Tu kasawari. Kesalahan paling besar hari ni saya nak nyatakan pada penonton dan pendengar, Perak ni mengamalkan ekonomi gasing. Macam mana bentuk gasing, Ustaz? Gasing ibu dia tu, kepala gasing. Kepala gasing tu, kemudian paku jurus tengah macam tu. Ini pun salah je, Ustaz. Salahnya di mana? Yang pertamanya, gasing ni hebat kita macam mana pukul pun, dia akan terhenti. Kita jangan guna konsep gasing. Kita nak ekonomi kita sentiasa berputar, walaupun perlahan, walaupun kita laggard city, ni guna gasing, dia akan terhenti. Banyak stagnan ni, tambah pula dengan masalah minyak semua sekarang ni. Yang kedua, YB, kalau kata ekonomi gasing ni, mungkin YB boleh bagi contoh, apa contoh supaya bagi faham
analogi gasing. Analogi macam ni je. Kita pergi kepada pendapatan, kita kait sikit. Di Perak ni, daerah yang pendapatan tinggi ada 4. Mualim, Tonton Siti, Luming, Kinta, Larut Matak. Kalau dalam badan kita, kita jaga kepala sampai tangan, kaki kita tak jaga, tumbang kita Ustaz. Betul. Itu tafsir yang saya bagi. Jadi bila gasing macam tu, 4 negeri ni memang melepasi pendapatan menengah. 9 daerah lagi. Ini yang saya kata, pendapatan dan pembangunan ekonomi negeri Perak ni tak serak rata. Kenapa mesti bertumpu pada Lumut? Macam mana dengan negeri lain? Betul. Dan yang paling teruk sekali, kawasan Hulu Perak, mungkin kawasan Kota Tampan ni, tempat dia kawasan termiskin. Saya tak setuju lah macam tu. Saya tak setuju. Bukan kerana kawasan tu kawasan NMB, bukan. Tapi perkembangan ekonomi kena serak supaya satu kukuh dan sebagainya. Yang keduanya, pendapatan kita kena bahagi dengan penduduk. Sebab penduduk ni disimple lah. Kalau orang kampung yang tak faham ekonomi, duit ni maksudnya duit yang main kat aku, duit masuk poket aku, duit aku bawa balik lauk atas meja untuk anak bini aku. Itu je, simple je. Tapi kalau pendapatan tu takat, ini kita guna daripada Jabatan Perangkaan DOSEM. Dia kata 4 daerah tu, dan kawasan yang paling tidak selesa untuk hidup adalah Kinta. Ni sih Ipoh ni. Nampak orang Ipoh steady je semua. Tapi sebenarnya kawasan yang paling tak selesa dari sudut ekonomi, dipanggil Pakau, PAKW, di Perak ni adalah Kinta. Tapi sebab gahnya lebih apa semua. Jadi di sini yang saya kata, kita nak tarik pelaburan bernilai tinggi, nak magnet, tapi pada masa yang sama tenaga kerja yang kita hasilkan tak menepati kehendak pelabur. Ni nak magnet main ke mana? Bila pelabur tak masuk, income rendah. Yang kata collection tu saya duk puji, puji penjawat awam. Collection tu sebenarnya kutip duit sedia ada, tinggal dia perajin lah, pergi kutip cukai apa semua, dan patutlah bagi kat mereka bonus pun. Tapi saya nak sebut juga Ustaz, bayaran sagu hati raya itu hari, penjawat awam berhak dapat. Tapi pada masa yang sama luka hati petani. Sebab semalam umum insentif pajak, insentif diesel untuk petani semua, bantuan pampasan dijanjikan 3 musim sudah, sekupat tak main sampai lah. Raya pula Kota Tampan pi umum pula penjawat awam dapat 1,500. Macam mana dengan rasa hati petani? Kalau saya lah, bagi sikit pun tak apa lah, sentuh lah petani-petani ini. Jadi itu yang cerita tadi, pertumbuhan ekonomi tak sekata tak berkembang, pendapatan tak sampai besar, tapi tak sampai. Yang sampai itu yang bergaduh sikit dengan Hulu Kinta semalam. Bagi saya mudah je, saya bagi tamsil semalam kat Hulu Kinta, dia dengar tak dengar saya tak tahu. Seorang bapa dapat gaji, hari pertama jom pergi KFC, 29 hari lagi anak makan Maggi, makan pasir. Kalau ayat dia gula-gula lah, gula-gula je. Bagus, itu inisiatif yang baik bagi kotak makanan, bagi bantuan raya apa semua. Tapi kita sepatutnya target kita adalah untuk mengekalkan dan stabilkan pendapatan semua rakyat kita. Memanglah long term, tapi usaha kena tengok, jangan duk gula-gula je. Saya kata apa, lemang sebatang malam tu juga habis. Okay. Kalau saya boleh komen, pandangan saya lah, ni sudah saya sebut dah dalam episod-episod sebelum ni, bila kita bahaskan tentang belanjawan perak dan sebagainya, kita sebut surplus dengan defisit ni kita tak boleh tengok surplus bagus, defisit jahat. Tu orang yang tak pandai ekonomi, tapi kita nak cerita dari sudut surplus tu. Kalau kita nak bangga sangat dengan surplus, saya kata senang je nak buat surplus. Kerajaan Kutir ambil hasil cukai-cukai tak payah buat apa, betul belanja. Jadi saya nak bangkitkan, adakah itu sekarang ni hala tuju kerajaan negeri Perak
nak banggakan surplus, nak banggakan hasil, yang akhirnya sebab itulah kebajikan dengan kesejahteraan rakyat tu terabai. Macam dia pendapatan ni satu kebijaksanaan kita untuk collect hasil, naikkan pendapatan kita, itu kebijaksanaan. Dan kerajinan penyewa awam kita kena iktiraf. So, saya tahu banyak yang dapat ni cukai tanah apa semua ni. Rajin memang. Rajin pada dulu lah kot. Yalah, sebab insentif. Saya dah kata kalau Kota Tampan bagi 1,500, kalau PM pemerintah saya bagi 2,000. Sebab rajin. Tapi surplus kita kena ingat. Surplus ni maksudnya dia pandai berjimat lah. Pandai berjimat, tapi masalah tak selesai. Terutama di kawasan saya. Itu saya kata tadi, tarik dah sikit surplus tu. Kita tak boleh gimmick dengan perkataan surplus. Surplus ni bagi orang biasa, hebat. Tapi sebenarnya dari segi pentadbiran tak cerdik. Betul. Belanja, orang yang belanja berhemah ni, kosong mula, kosong ujung. Macam contoh, saya tak tahulah, ada orang sebut kat saya pernah terbaca lah, Baitul Mal yang baik adalah pertama yang akaunnya kosong. Bukan kita bangga Baitul Mal ada 60 juta, 100 juta. Tapi Alhamdulillah lah sekarang ni saya tengok MAID pun bergerak agresif untuk bantu rakyat. Kalau tu betul, ada kisah zaman Saidina Umar kata berapa lagi duit ada dalam Baitul Mal kan? Berapa lagi duit ada dalam Baitul Mal ni, jangan ingat yalah kita sekarang faham Baitul Mal ni duit zakat. Tapi zaman dulu, zaman Saidina Umar ni, Baitul Mal tu perbendaharaan negara lah. Maknanya duit dalam negara ada berapa lagi. Jadi sahabat-sahabat kabinet Saidina Umar kata kita ada sekian-sekian je ni. Ni kena guna ni nak untuk bantu. Sahabat-sahabat tegur kata Saidina Umar, kalau kita guna ni kosong kita punya yang mula ni. Tak ada dah duit kerajaan. Saidina Umar kata tak apalah. Duit ni nanti kita minta lain. Sekarang ni rakyat kena bantu dulu. Jadi nak ceritanya, yang duk bangga surplus ni tak Islami. Saya boleh sebut kita tak Islami. Islami yang kita bantu kerajaan walaupun duit kerajaan kosong. Yang penting rakyat dulu kena dibantu. Jadi itulah cerita sikit kalau kita nak kritik. Ada lagi Wabi kalau nak saya punya ni lah, yang Perak selalu menyebut tentang Perak sejahtera dan sebagainya. Laporan-laporan Stratcom semua menaik apa semua. Suka saya nyatakan lah, rakyat di bawah lah, denyut nadi suara dia orang yang saya sampai kat saya, sebenarnya dia orang sangsi dengan laporan tu. Ni laporan apa ni? Kami di saat kami nak beli beras pun tak ada. Macam mana laporan-laporan Perak sejahtera ni seolah-olah dah 80% lah kot. Kan? Mungkin ada kejayaan dia, tapi itu bukan kejayaan yang sebenar. Macam Ustaz kata tadi, surplus tadi, yalah defisit terus pun tak bagus. Tapi tak boleh juga surplus kita naik pada masa yang sama rakyat kita menghadapi banyak masalah. Sepatutnya kita boleh gunakan surplus tu, biar tak sebut surplus pun tak apa. Sebenarnya perkataan surplus tak perlu ada. Kemudian pendapatan lah, saya tengok pendapatan menengah ni, ramai yang mempertikai sebutan saya di Dewan ni. Duk percaya kat DOSEM. Saya nak sebut DOSEM ni adalah jabatan, bagi pendengar yang tak faham saya sebut DOSEM. DOSEM ni adalah Jabatan Perangkaan Negara. Dia yang keluarkan laporan ekonomi setiap negeri dan sebagainya. Okey. Bila dia keluarkan laporan macam itu, dia menggunakan data daripada kerajaan negeri. Jadi kita sebagai rakyat, kita nak percaya siapa? Jabatan Perangkaan yang keluar semua tu. Lagi satu tentang Kementerian Ekonomi, saya tegur masa bajet yang lepas. Setiap negeri yang nak design bajet kena baca laporan ekonomi daripada Kementerian Ekonomi Madani tu. Bukan laporan ekonomi Perikatan Nasional. Saya pegang laporan tu. Saya tanya Kota Tampan, saya tanya Exco, baca dah ke? Maaf cakap lah, gambaran atau signal yang saya dapat, dia orang tak tengok. Jadi di mana guideline kita untuk membentuk perbelanjaan dan sebagainya. Satu lagi dari segi pelajaran, saya tak sempat sebut semalam. 2025 ni, tak mau sebut sekarang, 2025 kita bangga dengan tuition Cikgu Syarani, bagus. Cikgu, saya pun bekas cikgu juga. Saya seronok lah bagi semua apa semua. Tapi kita kena ingat, di sebalik kehebatan Perak dengan sekolah-sekolah asrama penuhnya, MCKK, STAR, sekolah sains, ratas semua, sebenarnya
2024 2025 lah kita umum. SPM kita nombor 3 pada bawah. SPM SPM ni saya baru tahu. Okay. Yang 2025 ni ni melibatkan anak saya ni. Saya tengah mencari. Sebab cara pengukuran GPK apa semua ni senang, yang saya faham lah, hanya menggunakan subjek-subjek tertentu je. Jadi kita nak kualiti. Dan kita syukur Alhamdulillah juga, saya sebut semalam tentang kejayaan SMKA Temua Krian ni. Sekolah yang mana budak-budak tu ambil SPM nombor 1 terbaik dalam Perak, dan 100% adalah hufaz Al-Quran. Masya Allah. Kalah MCKK, kalah STAR, kalah sekolah sains semua. Inilah bila kita dekatkan diri dengan Allah, kita jaga iman dan amal kita, kita jaga akhlak kita, Allah bantu kita, insyaAllah. Tapi menarik bila YB sentuh berkenaan dengan SPM tu, kena semak juga tu. Kita risau kalau kita dah tercorot dari sudut kemiskinan tu dah tercorot dah. Ni pendidikan pula. Pendidikan kalau dalam satu benda yang dulu, satu masa dulu kita di negeri yang hebat. Tuanku pun sebut kita negeri yang hebat, timahnya getah dunia dah. Timah dunia, getah dunia. Kereta api pertama, muzium pertama, penjara pertama, segala-galanya pertama di Perak. Sekarang legend. Saya sebut, saya sedih masa saya pegang tu. Saya terbayang lah Kedah yang hanya ada sawah padi. Okey, saya tanya seorang pakar, macam mana Kedah boleh magnet di saat kerajaan pusat pun banyak blok Kedah ni. Kan dia orang tak suka ambil Sanusi apa semua. Macam mana Kedah boleh naik sampai 48 bilion? Perak last yang tahun sudah, masa belum berjaya, Perak hanya 8 bilion saja. Macam mana boleh dapat? Pakar ekonomi yang terlibat dengan pelabur masuk, dia kata YB, nur muka tu YB, integriti YB. Bila kita buat kerja ikhlas, tidak ada korupsi, semua nur Allah zahirkan nur. Pelabur yang orang kapiak ni pun bila jumpa dengan pemimpin Kedah ni yang orang yang hadir tu, dia kata mereka tertarik dengan akhlak dan sebagainya. Tu masa dia orang masuk bertolu-tolu masuk 48 bilion dengan 8 bilion. Kalau dari sudut agamanya yang penting tu keberkatan yang kita cari. Keberkatan. Sebab Allah sebut sendiri, Allah sebut walau amana ahlul qura walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Kalau penduduk dia, pemimpin dia, penduduk ni bertakwa dan beriman. Penduduk nak bertakwa beriman, mesti pemimpin bertakwa beriman dulu kan. Ikutan dia. Kalau dia bilang la fatahna alaihim abwaaba minas sama', Allah buka segala rezeki barokat daripada langit mencurah-curah. Jadi kalau kita nak boleh relate, selain daripada rahsia integriti apa semua dia benda tu, nombor 2 pada kita lah orang yang beriman. Tapi Allah sendiri sebut, Allah kata kalau kita nak berkat, nak rezeki mencurah-curah, hasil mencurah-curah, nak maju, amanu wattaqau, orang beriman dengan orang bertakwa. Jadi saya nak tambah sikit lah, kalau kita sebut tentang pelaburan tu, Penang, Selangor, Johor kalah dengan Kedah tau sekarang. Kedah nombor 1 pelaburan yang diluluskan. Dia beza tau Ustaz. Dia less investment. Apa yang berlaku ni, sembang kedai kopi, pusing belah ni, kita berjaya. Aku bawa balik 110 juta pelaburan. Bukanlah saya sebut Perak kan. Sedangkan balik kita kena pergi ke MITI dulu, bincang dulu dan sebagainya. Ni yang jadi kat Tanjung Malim sekarang. Heboh pasal BYD. Sentap sekali je habis. Sekali tarik kita. Ya Ustaz. Okey Abi, kita dah mungkin nak mengakhiri, tapi topik terakhir ni saya kira tak wajar kalau kita tak bincang juga. Kualiti, kita nak sebut sikit lah, kita nak komen sikit kualiti perbahasan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri belah kerajaan. Sebab sebelum ni dia banyak komen kita je kan. Dia berkata kita tak berfungsi lah, dia duk kata retorik lah, dia duk kata bodoh lah kan, tak buat kerja lah, dia ayat dia kurang cerdik apa lagi, banyak fitnah lah. Apa sekarang ni kita nak komen dia orang pula. Bagaimana YB melihat kualiti perbahasan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri belah kerajaan ni? Sebab setakat yang kita tengok macam semalam Hulu Kinta, tiba-tiba cerita pasal Kedah,
Dah lah cerita pasal Kedah, hujungnya landing tu dia sebut turunkan Sanusi. Apa? Dan orang hari ni semua rakyat tengok betapa tak cerdiknya dah dia. Tak apa, kita cerita dia. Lepas tu Adun Terono sama juga semalam juga berbahas cerita kenapa parti PAS ni ialah parti fitnah, sekian dia list sekian fitnah. Kami ni sebagai rakyat YB, kalau saya boleh suarakan, kami tengok apakah kualiti perbahasan yang telah disampaikan oleh adu-adu kerajaan seperti ini ni boleh memberi manfaat pada kami ni rakyat negeri Perak ni. Saya nak jentik juga adun-adun di Ipoh Barat contohnya kan. Bercam, Buntung, Kepayang memang langsung tak boleh pakai lah kan. Kepayang out. Pasal dia datang sehari je, lepas tu dia sibuk dengan dia punya menteri dia kan. Langsung kami tak dengar sebarang permasalahan di sekitar Ipoh Barat ni dia bawa. Yang banyak politiking. Yang banyaknya duk mengacau. Macam semalam ada bercampur, ada bangun kacau. Orang tengah berbahas berkait dengan salah laku tata kelola pemuda UMNO dengan liga tempatan tu. Lepas tu dia bangun, kenapa PAS nak muafakat nasional lagi, nak dengan UMNO lagi tiba-tiba. Risetnya semua ada. Riset. Apa benda ni? Kami ni sebagai rakyat Perak ni tengok, memang tak ada kelas kah? Sebegitu rendah kah tahap perbahasan, kualiti perbahasan ada kerajaan? Mungkin komen YB sikit. Bila kita sebut tentang perbahasan, sebenarnya 2-3 minggu sebelum sidang Dewan, MB kita pun dah jadi macam ceplos lah. Betul. Dia cakap kalau MB bercakap atas dasar pejawatan dia, saya hormat dia. Tapi kali ni saya mengakulah, sejujurnya saya terkesan bila dia mengungkit-ungkit cerita lama sidang yang lepas. Dan tajuk yang pertama yang penting sekali saya fokus, tinggal saya berbahas banyak kali, Kota Tampan tak ada. Dia kata YB Pembangkang tak buat homework. Okey, saya dah masuk tahun keempat dah. Saya dah terlibat dengan sidang parlimen 2 penggal 10 tahun. Dan ini penggal yang ketiga, saya pergi ke DUN pula. Dan mungkin kali ini kualiti YB kerajaan, kalau saya sebutlah, memang mengecewakan. Yang pertama, daripada majoriti dia orang backbencher lah, backbencher tak buat apa. Yang saya cakap pun dia pun tak tahu. Terpingat-pingat apa you cakap. Kualiti bahasa Malaysia pun kena sebut juga. Betul. Apa cakap macam ni, macam dia gini je. Adun bagi saya, kalau you tengah berbahas, you cakap yang pertamanya mesti berfakta. You tak boleh sembrono. Ini Dewan yang mulia. Betul. Dewan yang mulia, you kena buat homework dan you kena mempertahankan fakta you. Bukan macam Ulu Kinta semalam. Ulu Kinta ni sebenarnya dah gone case. Tak tahu, dulu saya tengok pada luar dia bawa ayam semua kan. Semalam first time sebenarnya saya berbahas dengan Ulu Kinta. Tengok depan mata. Tengok mata tu yang saya pun tak ada kontrol juga semalam. Tapi saya still berhujah dengan dia menggunakan fakta. Kalau penonton dengar, saya dengar Ulu Kinta semalam. Tapi okey, Ulu Kinta kena tolak tepi. Yang lain-lain tu, kalau saya sebagai cikgu lah, saya bagi 50 markah je kot. Kualiti mereka tu. Sepatutnya kualiti sebagai adun kerajaan, dia patut lebih tahu banyak input-input daripada kerajaan negeri. Bukan sembrono saja macam itu. Dan dia juga mesti buat homework betul-betul. Bila saya angkat dia catat dosa, ada yang tak tahu dosa tu apa dah. Ambil data dari mana ni? Daripada mana ni? Kenapa you percaya itu? You tak percaya dekat menteri besar kita ke? Allah. Itu yang saya rasa di bab urus dia orang tak cantik. Ataupun mungkin ni lah bahananya tidak sebantai mimpi lain-lain. Ni bahana je kan ni. Bahana. Communication dia orang, preconcert apa dia orang buat. Memang kita pun tak kata kita perfect. Tapi kesan bagus je lah teguran tu. Saya tengok sesi kali ini, adun-adun pembangkang, saya rasa saya bagi 90% buat homework. Mantap. Cakap benda yang berfakta. Sebab saya sebut saya lah, saya tak ada sebutan wakil parti. Saya wakil rakyat. Tidak, saya sensitif. Saya rakyat, saya WhatsApp pun saya cakap lah Dewan.
Terutama yang cakap di kedai kopi ni, balik saya cari balik tau. Tak dapat cari, saya WhatsApp dia. Ni hang cakap di kedai kopi dulu. Aku wakil rakyat. Hang tak puas hati dengan kerajaan, aku dah cakap suara hang tu di Dewan. Itu yang sepatutnya berlaku. Betul. Tapi masalah dengan wakil rakyat kerajaan ni, jilat. Masing-masing nak pertukaran lebih. Mungkin esko mana terkelepek, nak jadi esko, minta peluang. Dan mereka terlampau menjaga antara satu sama lain. DAP nak jaga hati UMNO, Amanah ada seorang yang tak apa. Bila saling nak menjaga ni, ini masalah dia. Macam pagi tadi saya nak sebut jugalah. Saya bangun subuh pagi tadi, saya terlintas satu Stratcom. Stratcom. Siapa nama budak tu saya tak tahu lah, kepala dia. Dia cakap, dia menyatakan Perikatan Nasional tak perjuangkan hal-hal Melayu dan Islam. Tak macam UMNO. Kami berjuang daripada dalam. Saya jawab senang je. Tak payah berjuang pun, tarik je sokongan tu. Sebab kamu yang bagi kuasa dekat DAP. Dan sekarang kamu bagi kuasa, lepas tu kamu nak ketuk dia pula. Dia ketuk lah kamu jawabnya, kan? Jadi semua cakap-cakap itu saya rakyat sebut, wakil rakyat UMNO ni kebanyakannya main wayang lah. Semangat tu ada, tapi saya mudah je kalau di dalam konteks Perak lah. Kalau betul nak berjuang Melayu dan Islam, tarik sokongan, join kami. Dah tentu sebab Melayu dan Islam senang kita nak berjuang. Jadi conclusion saya, setelah 4 tahun, kualiti perbahasan pembangkang Perikatan Nasional jauh lebih baik daripada kerajaan. Itulah, kita pun boleh tengok, dan saya kira rakyat boleh menilai lah dengan live. Dia orang boleh tengok live pembahasan. Saya pun sendiri memang berpendapat begitu, memang langsung tidak menyuarakan apa-apa wakil rakyat. Saya geram yang tu lah, macam adu-adu Ipoh Barat ni kan. Jalan teruk, masalah anjing, banyak lah kalau kita nak cerita. Di Ipoh ni pun saja kan. Jadi saya kira tu je yang kita boleh bincang. Mungkin YB ada sikit pesanan untuk rakyat Perak, kalau ada apa-apa nak sampaikan. Yang pertamanya, saya terima kasih lah pada Mekah kerana jemput saya hari ni. Yang penting saya rasa sekarang ni, kami lah sebagai frontliner ni, doakan kesihatan kami, doakan agar semangat kami terus kuat untuk memperjuangkan tanpa warna. Kita bukan nak berjuang pengundi PN saja. Kita nak, saya sebenarnya ini penggal ketiga saya. 2 penggal ikut YB, yang sekarang saya jadi YB. Saya colourless. Saya tak akan bertanya anda parti mana, anda bangsa apa. Kita colourless. Bulatkan tekad kita. Rakyat mainkan peranan sebagai rakyat. Pemimpin kami, wakil rakyat pemimpin, kami main peranan kami. Jadi penilaian ni pun dah tak lama dah ni. Report card tak payah tulis pun, rakyat tahu apa dia. Dan saya menyeru semualah, kali ni kita ubah lah. Sebab kita ada dengar khabar-khabar angin, mungkin PRN sebelum Melaka ni di Perak dulu, tak tahu lah. Adalah bunyi-bunyi macam-macam lah, insyaAllah. Tapi saya yakin lah rakyat bersama kita, insyaAllah. Jadi itu saja kita rasa masa yang kita ada. Terima kasih sekali lagi daripada pihak studio podcast Teman Sembang, daripada untuk YB Nur Azman, kerana sudi bersama-sama kami mencerahkan isu-isu yang dibawa dan cerita sedikit kritikan membina kepada kerajaan hari ini. Tidak lain kita hanya nak yang terbaik untuk rakyat, dan tidak lain kita hanya nak kesejahteraan untuk seluruh negeri Perak. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua yang mendengar sehingga ke saat ini. Jangan lupa like, jangan lupa share, komen sekiranya ada pendapat yang bersetuju, tak bersetuju, ada salah fakta ke, nyatakan hujah-hujah. Boleh. Tulis je di komen. Kita akan baca semua, dan kita akan terima dan perbaiki mana yang perlu diperbaiki. Terima kasih. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.